Donat karbon ini membantu menanam pokok dalam iklim yang sangat teruk. Ia dipanggil kukun dan ia telah dimulakan oleh syarikat Belanda yang bernama Landlife. Setakat ini, mereka telah menanam daripada 7 juta pokok dengan kukun ini. Soalan yang pasti ramai tanya, bagaimana ia berfungsi? Mula-mula, anda perlu menggali lubang dan meletakkan anak benih itu di dalam. Selepas itu, membungkuskannya dengan tanah kukun itu. Kemudian, diletakkan di sekeliling anak benih dan ia diisi dengan air hingga penuh. Tanah kemudiannya dibungkus di sekeliling kukun supaya air akan meresap ke dalam tanah secara perlahan-lahan, membantu anak benih itu tumbuh dengan sihat. Tempat perlindungan kemudiannya ditambah untuk melindungi anak benih daripada terlalu banyak pendedahan matahari, angin dan haiwan kecil. Kukun ini membantu pokok tumbuh di lokasi yang panas dengan hanya menggunakan 25 liter air. Penggunaan air ini adalah 1000 kali lebih sedikit daripada kaedah tradisional. Marilah kita sama-sama selamatkan bumi yang tersayang.